Boleh masuk? So, I rindulah. kau tak marah lagi dah? Tak? Mood I terus okey lepas tengok you. Tahu tak I ni menghitung hari nak jumpa you. Rindu sangat-sangat. Ya. Sorry, I kasar dengan you. You punya perangai ni kadang-kadang cabar agak. Siapa suruh tinggal I lama-lama? Terpaksa. Bini I masuk hospital, tak tinggal tepi jalan pula. Betul tak? Dah lah cakap pasal dia. Mana nak dengar. So, malam ni I masak untuk you, okay? I'll see you tonight, right? Sedap tak? Sedap gila, tak sedap. Tambah pula air tangan orang tu. Lagi tambah sedap. Mak. Tak ikhlas, you puji. I tahulah, wife you masak lagi sedap kan? Situ pula orang puji punya ikhlas, dia tak kata ikhlas sedap. Tu. Kalau tanya ni, macam marah tau. Pegang je. Tanya apa? Boleh nak cerai? Apa tanya mesti cerai tiba-tiba masa tengah makan ni? Apa saya kata dah tanya je. Orang tu tengah mengandung. Takkan nak cerai. Tak tahu hukum makam ke? Alasan, boleh je cerai. Nanti dia bersalin nanti, jatuhlah talak tu.